selamat pagi. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 8 pagi. Okey. Selalu kebiasaan kami akan kemah di atas sana lah. Tapi sebabkan brother tu dah datang awal, so diorang dah booking tempat tu. So kami kena kemah di sini. Kawasan kemah ni lagi dekat sikit lah dengan air sungai yang ada di sini lah. So sumber air yang ada kat sini. So okey, jadi memandangkan kami baru sampai dalam pukul 6 pagi tadi. Jadi kami akan ambil masa untuk berehat. Dalam pukul 2 ataupun tengah hari nanti baru kita akan gerak naik ke atas puncak. Dan insyaAllah